Hai, good morning. So hari ni plan kita semua barai. Bangun-bangun pukul 8. Kau rasa? Pengalaman tempat cerita dia. Sebab malam tadi tiba-tiba si Khadijah ni terbangun pukul 2 lebih sampai pukul 3 lebih. Melayan dia. Okay, sekarang ni kita menuju ke Cable Car. Hari ni kita habiskan tiket lah. Yang kita beli package. Underwater World dengan Cable Car. So pagi ni kita pergi Cable Car dulu. Lepas tu kita tak tahu lagi mana lagi. Okay, jom kita pergi. Okay gang, sekarang ni kita tengah on the way ke kaunter tiket. Tapi tak jumpa juga tiket. Ni pun tengah panas. Khadijah pun dah macam mengamuk juga. Dia ngantuk ni. Tapi dia tak nak tidur sebab macam banyak benda baru yang dia nak tengok. Dia macam otak dia tak boleh nak rehat. Tak apa, kita teruskan dulu perjalanan. Dah berkicap asalnya. Kat sini dia macam English style sikit lah. So kita tengok jalan ni ke depan lah. Sekarang kita dah beli dah tiket tangan kita. Okay, ini tiketnya. So sekarang kita on the way naik lah. Okay, sekarang ni kalau dah masuk. Tengok kalau dah masuk macam mana. Ada berapa orang. Panjang juga lah. Ni baru dekat depan. Sebab kita orang pun dah terlambat. And then Khadijah pun dah tidur. Nampak tu. So kita naik dulu. Ramai juga kan. Ramai. Sebab perancangan awal tak menjadi. Jadi macam mana cerita dia. So tunjuk sikit macam mana. Okay, tadi kita dah ambil gambar kat sebelah sana. Dan sekarang ni kita tengah menunggu masuk ke cable car. So depan dia panjang jugalah. So Rijah pun dah tidur kat belakang. Kita nak tunggu Cable Car. So depan ni panjang lagi. Ramai lagi. Kita dapat 3 orang dalam satu Cable Car. Nampak ada beberapa lane. And then tadi kat tepi ni tadi kita orang ambil gambar. Yang ni adalah tempat dia print gambar dan dia bagi kat kita. So harganya memang bagi aku mahal lah juga kan. Tapi tak apalah, siapa yang nak beli lah sebagai kenang-kenangan kan. Okay, kita tengok bawah tu ada lane. Sini lah lane kan, yang kerek kuning tu. Tu ada lane. So kalau korang dengar suara aku dah pelik ni, memang sebab dah sakit dekat. Okay. kita dekat Eagle Nest Walk. Okay, kita dah sampai atas, so kita payung view daripada sini ya. Okey,
okey dekat atas ni suhu dia nyaman. Suhu dia nyaman. Kita boleh nampak belakang dia. Ada sawah. Nampaklah lekuk-lekuk gunung tu. Jadi boleh kat sini lah, kita naik atas sikit lah. Jom. Dia angin tau dia. Letak kat kepala. Cantiknya payung dia punya pantai. Dan bila lagi kita dapat. InsyaAllah. Dalam sikit sana kalau nampak sana pun ada lagi teluk-teluk sikit. Kampung-kampung ada nampak. Okay, sini adalah bird nest. Apa? Eagle nest. Sorry, eagle nest. Okay. Okay, so kami bertiga dah ada di sini. Okay, jom kita pusing-pusing sikit. Sini-sini. Okay, kita ni tiga lah. Background kita. Okay. The boundless Andaman Sea stretches out into infinity, its tranquil waters shimmering under the golden sun. A breathtaking vista inviting travellers to lose themselves in the embrace of its beauty. On the right, the world's longest curved bridge stands as a testament to human innovation. Sky Dome. Skydome, Skyrack, 3DIO dekat bawah. Jom. Dia kena bayar kan? Oh sama je naik. Ha? Naik atas. Sagan. Belakang mana ni? Bukan pasang dia punya stand. Untuk apa? Susu. Cing 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 cing. Cing 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 cing. Alamak, dekat mana ni? Dekat atas ni lah. Ya. Hei, kat mana ni? Tengok tepi tu. Tinggi tak? Tengok kat mana ni? Kat di sini. Tengok sini. Okay gang. Sekarang ni kita dah on the way turun. And the best part kata orang korang tahu apa? Kita orang dapat conquer satu kabel car ni. Kita orang bertiga je. Yahoo! Baik-baik, baik. Gegar babe. Gempak teruk. Dah takut tak? Welcome aboard the Langkawi Skycab, where every journey is a Tapi gateway kan to wonders of kabel our car planet's ni dia geological tak ada aircon lah. As Macam you soar genting dia around ada aircon. Langkawi's pristine landscapes, we invite you to discover. Okay kan. Sekarang ni kita dekat nasi lemak sampan. Sebab gambar kita orang tak breakfast. So ini kita tak breakfast lah. Kita lunch terus sebenarnya. Breakfast ke apa ni? Breakfast lambat.